Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي الكريم وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله تعالى أيضا في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. Yang dikasihi Tuan Pengurusi dan barisan jawatan kuasa masjid, juga barisan kaum pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dapat kita berjumpa lagi pada pagi ini bagi meneruskan pengajian tafsir Tuan Tadabbur pada yang kali terakhir tadabbur tuan-tuan pada 16 April. 16 April surah Al-Adiyat. Maafkan saya, surah Al-Qari'ah. Bukan. Sambung surah Al-Qari'ah. Hari itulah Al-Adiyat, sambung surah Al-Qari'ah. Itu surat 600. Jumpa baik. 600. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Kita sekalian, dalam surah Al-Qari'ah ini, kebiasaan yang pertama sekali pada ayat yang pertama itu, orang kita selalu baca Al-Ka, bukannya Al-Qa. Kan? Tapi yang sebenar tuan bukannya Al-Ka, tapi Al-Qa. Jangan baca Al-Ka. Betul? Al-Qari'ah. Jangan baca Al-Qari'ah. Re'ah tak ada. Duri. Jangan baca re tak ada. Ayat kedua sama juga. Qa tu dibaca huruf Ka, salah. Dia kena ada Qa. Mal-Qa. Jangan Mal-Ka. Kemudian ri'ah, jangan baca re'ah, salah. Wa ma, panjang, ya, sebab mak jaiz munfasil. Wa ma adra, ra dua harakat. Kamal, walaupun mim tu ada panjang, ada alif lepas itu, tapi disebabkan dia ada lam sambung tuan-tuan, ada alif lam syamsiah, dia jadi mal. Tak ada baca wa ma adraka mal, jangan, salah. Mal qari'ah, jangan baca mal qari'ah, re'ah tak ada. Kemudian yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, jangan baca yauma yakunun nunna tu dengung, macam dengung tapi dia tak panjang, dia kena dua harakat. Dia ada wajibul gunnah di situ. Yauma yakunun, dua harakat. Nun nasu kal farashil, jangan baca kal para tak ada. Waktu tu dia suka ma fa jadi pa. Kal para tak ada pa, dia fa. Kal farashil shil, jangan baca shil, dia shil. Kal farashil mabthus, macam tu. Kemudian wa takunul, jangan baca wa takunul, nul tak ada, dia nul. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, jangan baca kal ihnil tak ada, dia ihnil kal'ihnil manfush.
فأما من ثقلت موازينه. Jangan baca فأما من ثقلت, dia tak sharp tuan-tuan. Dia kena baca ada sabdu dia cukup, harakat dia cukup. فأما من, jangan baca terlalu laju. فأما من ثقلت, dia tak tepat, dia tak cukup, dia punya tak cukup rasa lah. فأما من ثقلت, jangan baca ثقلت, jangan. موازينه, kan, jangan موازينه, jangan. موازينه, زينه. فهو في عيشة راضية. فهو في jangan baca فهو في tak ada عيشة راضية, راضية gitu. Kemudian wa amma man khaf, jangan baca wa amma man khaf, salah. Nun mati bertemu dengan huruf kha, ada hamzah, ha, ain, hin, ha, kha, dia panggil izhar. Wa amma man khaffat, ada khaffat, jangan baca wa amma man khaffat, maknanya khaffat, dia khaffat. Mawazinuh, jangan baca mawazinuh, jangan. Mawazinuh. Fa ummuhu, jangan baca fa ummuhu, jangan. Dia fa dua harakat. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian wa ma adraka ma hiya, jangan baca wa ma adraka ma hiya. Hiya salah. Kenapa hiya salah pula? Sebab dia dia hi. Wa ma adraka ma hiya, macam tu. Narun hamiyah, jangan baca narun hamiyah, ya hamiyah tak ada. Okey tuan-tuan, alhamdulillah, itulah tahsin surah Al-Qari'ah. Bukanlah saya nak membetul-betulkan bacaan tuan-tuan, tidak, tapi niat saya adalah untuk mentahsinkan, memberitahu berkenaan dengan surah Al-Qari'ah ini, macam mana kita nak baca dengan lebih tepat dan betul, insya-Allah. Teman-teman sekalian, kita masuk pada surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101, mempunyai ada seboleh ayat. Dalam cerita surah Al-Qari'ah, teman sekalian, Al-Qari'ah ni bermaksud salah satu dua nama-nama hari kiamat. Dengar pun tahu apa maksud tuan-tuan, adalah dibagi tahu bahawasanya inilah akan berlaku proses-proses kiamat. Dan ini surah Makkiyah. Tuan kena faham tuan-tuan satu benda. Orang kafir Quraisy, orang Arab ketika itu, mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Mereka menyangkakan apabila mati, matilah, habislah cerita. Tidak. Orang Islam yang sebenar, apabila mati bukan penamat, tapi permulaan kepada sesuatu yang baru dan kekal abadi. Ya. Kalau kita ni tuan-tuan bawa tak cukup amalan, tak cukup bekal, kita akan rugi. Macam orang sekarang yang saya tengok tuan-tuan, kerja harta dunia, kerja itu, kerja ini. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan sampai terlupalah apa yang patut. Ibadah, sedekah jariyah. Tapi menjadi masalah kita tuan-tuan, kita hanya fokus untuk menyimpan kesenangan pada hidup yang singkat. Kalau tuan-tuan usaha dah duit banyak mana sekalipun, akhirnya duit tu akan kekal di dunia ini, stay di dunia, tak ikut orang. Tapi kalau tuan-tuan fokus pada akhirat, ataupun tuan-tuan ada bahagian untuk akhirat, insya-Allah di hari akhirat nanti tuan-tuan, kita akan dapatlah ataupun hidup dalam masa tuan, dapatlah sedikit bekalan yang tuan-tuan berikan kepada hidup tuan-tuan masuk dalam dunia lagi. Tapi manusia tuan-tuan sekalian, dia tak nampak
Tak nampak. Sebab apa tuan-tuan? Manusia ni hanya nampak depan mata dia. Pergi kerja pagi, keluar pagi balik petang. Keluar pagi balik petang. Sebab apa? Nak kerja. Akhir bulan dapat duit. Lepas itu tak ada apa. Salah tuan-tuan ya. Kita tuan-tuan bekerja itu adalah untuk menampung kehidupan kita. Sebab kita bila kerja dunia semata-mata, tak kerja akhirat, habis. Jadi kalau kita kerja akhirat, dunia tu ada sekali, kan? Bukan kita, contoh kalau kita kerja tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak ada masalah lah. Anak-anak tuan-tuan kau, cucu tuan-tuan kau, menantu tuan-tuan kau, dia kerja, kan? Sepatutnya bila dia kerja, dia kena dia semayang, dia kerja ikut waktu semayang dia, misalnya. Janganlah kita semayang ikut waktu kerja. Contoh tuan-tuan, semayang Jumaat, paling busuk pun semayang Jumaat lah. Dia kata kenapa tak semayang Jumaat? Kerja sibuk. Salah. Patutnya dia kena ikut waktu Jumaat, bukan Jumaat kena ikut waktu dia. Tak boleh kerja ni tinggalkan. Tak boleh ni, tinggalkan. Senang situ. Dalam di Malaysia pun nasib baiklah ada hak untuk pekerja, hak daripada Jabatan Buruh, bahawasanya boleh dakwa tokey yang tak bagi semayang Jumaat, misalnya. Begitulah keadaan manusia teman sekalian. Dia tahu orang-orang Malaysia, khususnya di Arab Quraisy itu, dia tahu. Dia tahu apa yang Nabi sampaikan, dia dengar. Tapi dia buat tak faham. Dia sama-sama Al-Quran ni bagi tahu, Allah bagi tahu tuan-tuan bahawasanya nak sadarkan orang-orang Quraisy Mekah ketika itu bahawasanya selepas kau mati nanti akan berlaku hari kiamat. Surah ni bukti tuan-tuan bagi tahu bahawasanya turun sebelum hijrah, ataupun lagi tepat surah Makkiyah, ataupun lagi tepat untuk khusus kepada orang-orang Mekah tuan-tuan ketika itu. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima. Itu adalah fasa pertama berlakunya hari kiamat. Kalau kita baca maksud Al-Qari'ah yang pertama, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan gunung ganang seperti bulu yang dihambur berterbangan. Tuan-tuan sekalian, hebat mana Allah Ta'ala menjadikan manusia, dan bagaimana hebat Allah Ta'ala untuk melenyapkan manusia begitu sahaja. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah ada video semalam di Nepal, sebenarnya Nepal dengan China, India, tiga tuan-tuan, satu pegunungan, orang ramai, ada ramai betul-betul topik pelancong, ada border semua lah. Dalam masa lebih kurang 6 saat hilang semua tuan-tuan. 6 saat tengok video tu. Tanah runtuh yang melenyapkan orang semua tu. Yang saya baca malam tadi punya artikel, punya berita, yang ditemui mati confirm 9. 400, hampir 400 orang hilang. Lagi 300 orang cedera. Macam itulah. Memang tu tompek hancur. Datangnya bukannya banjir, tanah runtuh. 6 saat hilang semua. Orang berlari, orang ada yang naik, saya nampak dia ada video tu, nampak naik lori dia. Nak lari-lari pun ruyuk habis. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala tuan-tuan macam orang putih lah, orang putih, orang kafir. Dia buat cerita tuan-tuan. Cerita ni dia punya gambaran fiction, tak betul dia lah. Dia ada satu Tuhan ni kan, nama tak apa, nama Thanos ke apa macam tu lah. Dia petik je. Tu matilah semua. Kan, ya, tuan-tuan juga tak tahulah. Kalau saya pakai budak-budak muda ni tu, kalau galak ada cerita tu lah, itu Marvel Avenger apa tak. Kan nak khabar cerita tu, nak khabar tuan, orang putih punya cerita, Tuhan dia pun boleh petik jari macam tu. Tapi Tuhan kita Allah Ta'ala tak payah petik jari lah. Tuhan dia tuan-tuan, cerita je lah, orang kafir cerita lah kan, dia kena ada pasang tangan lah, pada ada kena cari batu, dia 6 batu tu lah, gaduh-gaduh apa semua ni. Lepas tu dah dapat, kena picit, kena niat dulu. Dia punya cerita tu, kena niat dulu nak hilangkan semua orang ni, baru potik. Susah pun tuan-tuan. Tuhan kita Allah Ta'ala ni tak payah nak pakai sarung tangan, ada cari batu itu ini apa semua, 6 batu cukup, 6 batu baru boleh potik. Tidak.
Allah Ta'ala ya sahaja, iradah Allah, kehendak kan hanya akidah lah. Iradah Allah, kehendak Allah, Allah nak kun fayakun, jadi maka jadilah. Tuan-tuan, bila berlaku kita musibah tuan-tuan, macam di Palu Indonesia yang hampir itu tuan-tuan, sama juga. Satu perkampungan tuan-tuan, tengok tang atas satu perkampungan, selepas 10 saat tak ada kampung dah. Kampung dah lari ke mana tak tahu. Bumi tu gerak, bukan gerak apa pun, gerak sikit dia stop, dah hilang. Begitulah Allah Ta'ala menjadikan bumi itu sedemikian mengikut arahan dia. Itu belum kiamat tuan-tuan. Kalau kiamat tuan sekalian, manusia kita ni tuan-tuan jadi seolah debu-debu yang berterbangan. Tuan-tuan, kalau kita baca tuan-tuan sekalian, kenapa jadikan manusia tu macam kupu-kupu tuan-tuan? Manusia tuan-tuan sekalian, kita ni ramai, berbilion-bilion. Dalam dunia ni kan berbilion. Di Malaysia berpuluh juta kan, di luar negara ratus juta, di Indonesia ratus juta, di India berbilion, di China ratus juta. Itu semualah kubu-kubu tuan-tuan, ke 6 bilion, 3 bilion setengah orang Kristian, 3 bilion lah lebih kurang, 2 bilion orang Islam, lebih itu Hindu dan Buddha. Yang saya nak sampaikan tuan-tuan adalah bahawasanya apabila kita ni Allah Ta'ala jadikan bumi ni hancur, kehendak Allah Ta'ala untuk menjadikan bumi ni hancur, senang ke tuan-tuan? Apa tuan-tuan? Kalau ke pilah tuan-tuan, Allah tariklah, Allah hancurkan gunung ganang yang ada sekeliling kita ni. Pum, hancur. Allah boleh hancur tuan-tuan, sekelip mata boleh hancur. Bila hancur gunung ganang, kita pun dah tak stabil. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tak payah cerita panjang lah pasal gunung ganang apa semua. Saya bagi tahu contoh yang mudah ya. Kita tuan-tuan, kalau kita lah, saya tuan-tuan minggu lepas pergi ziarah orang meninggal. Saya dengar dia beritahu meninggal lah. Tanya anak dia, bang, ayah meninggal sebab apa? Sebab saya masuk pergi kuliah itu, dia jemaah kuliah saya, dengar kuliah saya lah. Itu masa kuliah hari Sabtu tu elok dia, Isnin ni meninggal pula. Sabtu bila hari tu lah, cuma minggu lepas. Isnin meninggal, Isnin minggu lepas. Sekarang dia kenapa? Oh, ingat sakit apa? Accident kau, jantung kau apa? Oh tak ustaz, demam kena denggi, demam denggi ustaz, lepas tu meninggal. 2-3 hari meninggal. Allah hantar nyamuk tuan-tuan. Lepas ada seorang lagi tuan-tuan, saya baca dalam artikel tu, orang putih lah, dalam berita tu, orang putih tu dia meninggal sebab kena sengat lebah. Pada sangkaan saya tuan-tuan, mungkinlah tebuan tanah ke? Tidak, lebah biasa, lebah yang biasa orang yang isyak madu apa semua ni, yang kupu madu ni, dia cuma allergic dengan lebah. Aduh, tuan-tuan, allergic apa, bukannya satu bola, tak, seekor je. Dia sak napis, meninggal. Begitulah Allah Ta'ala. Itu baru sikit tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala hancur, tuan-tuan sekalian, saya baca lah teori-teori orang kafir tuan-tuan, tapi ni orang-orang sains lah. Dia kata apa? Bumi ni, manusia ni, bumi ni, kalaulah hilang graviti sikit je, hancurlah bumi ni. Ataupun bumi ni tuan-tuan, tak payah nak fikir, kita ni lemah tuan-tuan. Bumi tuan-tuan, Allah bagi hujan seminggu tanpa henti, banjirlah kita. Allah bagi jerebu tuan-tuan, sekarang ni jangan jerebu sekarang ni. Allah bagi jerebu tuan-tuan, jerebu je, asapkan tang Malaysia. Asap tang mana je aku? Tang sana lah. Kan, yang saya kesian tuan-tuan, tang orang sana tuan-tuan, dia bakar, kita ni ada air apa bomba kan, dia tak macam racun, macam kita meracun lah, air cicit tu dia bakar. Tengok video tu tuan-tuan, orang-orang sana dia bakar, dia padam api hutan tu, macam orang meracun kita lah, kena pam dulu tuan-tuan. Macam racun, kesian tuan-tuan. Kita tak, kita kalau Malaysia ni macam-macam pam air bomba tu betul. Dia tak, dia macam racun dia, tekan pam, itu la ilaha illallah. Okey, nak khabar tuan-tuan sekalian bahawasanya begitulah keadaan manusia, lemah. Hujan lebih, banjir. Lebih kemarau, habis. Lebih sikit jerebu, habis tuan-tuan.
Macam mana nanti kiamat tahu sekalian, Allah akan bagi tahu bahawasanya sebelum berlakunya kiamat ataupun turunnya keluarnya Dajjal, 3 tahun sebelum, 2 tahun sebelum, setahun sebelum, apa yang Allah bagi? Hujan tak ada, kemarau sahaja. Jadi orang-orang itu pun bila diberikan musibah, gitulah manusia ni lah, kita terus rasa tuan-tuan, habis dah sesau lah tuan-tuan, dah sesau. Masa tu makan tak ada dah, tak ada makan nasi lemak bagi tuan-tuan, tak ada lah. Apa tuan-tuan? Makan dengan zikir. Sudah macam no tuan-tuan, saya ngajar orang zikir pun saya pun lapar juga tuan-tuan. Tapi begitulah manusia. Yang ini ending dia. Dah habis itu tuan-tuan, gunung ganang habis. Gunung ganang macam seolah-olah bulu yang dihambur berterbangan. Hancur bumi tuan-tuan, hancur. Ada teori yang kedua tuan-tuan, orang kapi tadi, orang kapi punya teori berkenaan dengan itulah saya nak khabar orang teori ni sebab dia ni belajar sains. Dan juga mereka ni ambil daripada ilmu-ilmu orang macam Al-Khawarizmi dan sebagainya tuan-tuan. Antara orang-orang yang dibahas adalah orang-orang yang dia beritahu kalau bumi ni kerapan sikit jauh pada matahari, bokulah semua. Tak jauh pun, lebih kurang 100 meter ke depan habis. Kemudian 100 meter tak jauh sikit dia, ke depan sikit dekat dengan matahari terbakar semua. Jauh sikit boku semua. Kemudian jauh sekalian, bumi ini berpusing tau. Saya tengok dulu macam kocik-kocik tuan-tuan, tengok awan dia tuan-tuan. Cantik awan tu. Dia pergi tapi dia pergi. Lepas tu saya khabar akak saudara saya lah lebih kurang. Tanya dia, awan tu jalan lah, kan? Dah satu pula sampai pandang hilang. Awan tu lagi pada kita. Jawapan dia, awan tu statik ya sunnah. Saya sampai sekarang saya ingat, awan tu statik ya sunnah. Kita yang bergerak. Bumi yang tanah-tanah ni bergerak tuan-tuan. Bergerak dengan kelajuan ratus ribu, saya tak pasti berapa, ratus ribu kilometer sejam. Berpusing kita ni, berpusing. Awan tu statik ya, kita yang bergerak. Kalaulah berpusing tu tuan-tuan, Allah stop boom. Berpusing tu, dengan laju pusing, stop. Kita tak ke mana, tuan-tuan tak ke mana. Campak-campak, habis hancur bumi tuan-tuan. Itu nak beritahu tuan-tuan. Tu orang kafir punya apa ni kajian tu. Kalaulah dia baca surah Al-Qari'ah cukuplah. Agak-agak mereka mungkin masuk Islam agaknya. Dah dicerita dah awal lagi. Tuan-tuan sekalian, barulah tu mukadimah, barulah masuk cerita sebenar apa yang dimaksudkan ayat pertama, ayat 5 ayat pertama dalam surah Al-Qari'ah. Tuan-tuan sekalian, bahawa tuan-tuan sekalian, manusia ni akan dapat satu perkara, bahawa tuan-tuan hari akhirat akan tetap terjadi. Walau macam mana nak lari sekalipun tuan-tuan, Allah Ta'ala tetap akan menjadikan kita ni tuan-tuan akan mati ataupun akan menghadapi kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita tak terjadi tergolong orang-orang yang melihat kiamat. Dalam Quran sekali Allah nak bagi tahu bahawasanya Allah menggambarkan kiamat akan berlaku. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. 2 kali Allah ulang, dan kali ketiga Allah kata, kau tahu tak apa tu kiamat? Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekalian, ulama beritahu Allah nak mengatakan Al-Qari'ah itu sebenarnya semakin mendekat, sedang mendekat. Allah ulang 3 kali nak bagi tahu kiamat semakin mendekat, sedang datang, ia pasti akan datang. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Kita semua beriman kita akan berlaku hari kiamat. Hari kiamat bila tuan-tuan? Soalan susah ni. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bertanya apa ni? Jibril bertanya kepada Nabi, kan? Mas-sa'ah ataupun mata-sa'ah, bilakah kiamat? Lepas tu kata Nabi SAW, yang bertanya itu lebih mengetahui orang daripada orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Macam itulah. Kau tanya aku apa kalau lagi tahu. Jadi barulah dia tanya apakah tanda-tanda kiamat, barulah beritahu lah kan. Tapi bukan cerita malam pagi ni tuan-tuan, tak sampai.
Cuma nak beritahu tuan sekalian, kita akan menghadapi kiamat manusia. Dan Allah Ta'ala tuan sekalian menjadikan kiamat itu sebagai ancaman kepada kita, bahawasanya hati-hati. Ya, hati-hati. Sebab Allah memberikan satu ayat retorik tuan-tuan, soalan retorik, supaya kita tuan-tuan sadar ke tidak ni. Allah Akbar. Kali Allah ulang, sadar ke tidak, macam tu lah. Sebab manusia tuan-tuan, akhir zaman tuan-tuan, sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar benda yang tak pasti, yang tak kekal abadi, berbanding sibuk mengejar benda yang pasti dan kekal abadi, iaitu apa dia? Iaitu adalah di padang mahsyar tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah ini supaya mereka faham. Mereka itu ketika itu adalah orang-orang kafir Quraisy lah, supaya sadar kita akan mati ataupun kita akan berlaku kiamat. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini untuk mengetuk hati manusia yang sangat keras, memujuk manusia tuan-tuan, memujuk manusia supaya sadar. Allah tuan-tuan sekalian tak khabar ayat-ayat tu, tidak. Allah nak memujuk manusia, sadar ke tidak, macam tu. Nasibailah Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kenalah tuan-tuan, tidak sebalik tuan-tuan, na'udzubillah, kita lah akan binasa, na'udzubillah. Ya. Dan akhir tuan sekalian, dalam ayat keempat tuan sekalian, ayat dia 1, 2, 3, 4, 5 ni satu versi tau. Satu bab. 6, 7, 8, 9, 10, 11 bab yang kedua. Dalam ayat yang keempat tu Allah nak beritahu bahawasanya seluruh insan akan menjadi macam seolah-olah kupu-kupu. Tuan-tuan kalau perasan lah tuan-tuan, kalau musim-musim hujan kan, dekat lampu jalan ada kupu-kupu yang macam itulah manusia. Jadi dua versi tuan-tuan. Versi yang pertama, manusia akan berlari-lari tak tentu arah. Budak kecil yang disusukan, mak tu susukan anak tu, dicampakkan budak tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak tentu arah dah. Orang yang rambut dia hitam bertukar putih. Kenapa tuan-tuan? Sebab tak tentu arah. Takut, terlalu takut. Sebab nak lari ke mana tak dapat dah. Ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh, ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Orang putih, orang kafir, dia pandai tuan-tuan, dia buat cerita. Dia kata apa? Oh, tak payah lari bawah tanah. Dia kata buat bangka bawah tanah. Dalam tu lebih kurang 20 meter ke bawah dalam. Siap ada oksigen dan bagai, siap ada makanan tanaman cukup untuk 30 tahun tu. Dia ingat agak kalau lagi bawah tanah tak mati ke agak Dia buat pula apa tuan-tuan? Dia buat pula macam tu kapal yang besar. Nanti bila bumi akan hancur, kiamat tu cerita tu 2012 tuan-tuan. Bila kiamat nanti air datang, kita rasa dalam kapal tu akan selamat terapung. Allah tak beritahu tuan-tuan dalam Quran, Allah tak beritahu pun bahawa kiamat akan berlaku banjir besar, tidak. Allah tu khabar hancur. Allah tak khabar apa dia? Allah tak khabar air datang. Itu cerita Nabi Nuh. Air datang, kau buat kapal atas bukit. Orang putih baca itulah. Buat kapal atas bukit, atas gunung Everest buat tuan-tuan. Datangnya air datang atas datang tak apalah, air datang, ada kapal, okey, selamatlah kau. Tunggu kering, okeylah. Tidak tuan-tuan, Allah kata apa? Hancur. Manusia macam kupu-kupu berterbangan, gunung ganang hancur macam bulu yang dihambur. Tak ada lain. Manusia macam kupu-kupu, gunung ganang bumi ni macam bulu-bulu yang berterbangan. Tak tahu mana gunung, mana tanah, mana pokok, mana sungai, mana bukit. Tak ada tahu mana. Dah hancur tuan-tuan, sehancur-hancur tuan-tuan. Ya, dalam kalimah farashil mabthus tu kan, Allah bagi tahu bahawasanya macam bermaksud anai-anai. Macam kupu-kupu tu lah, macam haiwan yang melata. Tak tahu langgar-langgar, tak tahu apa. Tak tahu mana satu dia. Sekarang ni kan kita tertib ya, duduk sini, duduk situ, tak ada. Okey, kemudian ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11. Fa amma man thaqulat mawazinuh, dan bagi orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aishatir radiyah,
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apakah tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi Allah bagi dua golongan. Golongan pertama dia dapat aisyatir radiyah, iaitu adalah kehidupan yang senang, memuaskan dalam kurungan syurga. Orang yang jahat, orang yang tak baik, orang yang kurang amal ibadah dia tuan-tuan, hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Apa tu hawiyah? Neraka panih, yang sangat panih, api yang sangat panih, narul hamiyah. Jadi akhir teman sekalian, apakah kita tuan-tuan nak dapat yang mana satu? Dapat yang isyatir radiyah ataupun narun hamiyah? Semua orang akan jawab saat nak syurga, iaitu isyatir radiyah. Tapi masalah kita tuan-tuan, kita ni nak isyatir radiyah ni, nak dapatkan apa namanya tuan-tuan, dapatkan syurga ni. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam Quran Allah bagi tahu, fa amma man saqulat mawazinuh, orang-orang neraka orang-orang yang dapat syurga radiyah tu, aisyatir radiyah tuan, adalah orang yang berat timbangan kebaikannya. Kalau sebaliknya, entahlah, tak berat timbangan, banyak dosa lah tu. Ini dua benda yang berlainan. Amal baik, amal jahat. Sekarang ni Allah tak beritahu pun amal jahat, Allah beritahu amal baik. Boleh amal baik kau syurga, ringan amal baik kau neraka. Dahlah ringan, dahlah wa amma man khaffat mawazinuh, dahlah ringan amal berat, amal kebaikan dia ringan, tambah lagi dosa dia banyak. Tu parah tuan-tuan. Ada ke orang yang amal dia kurang, dosa dia kurang juga? Ada. Dalam kurungan amalan baik dia lagi borek daripada amal jahat dia. Okey. Tapi ada juga orang yang ni kebiasaannya lah, amal ibadah adalah ringan, dosa dia banyak. Tu biasa, borek dosa tu biasa laku. Jarang berlaku amal dia ringan, jahat pun ringan. Ada, jarang berlaku. Ada juga yang golongan yang ketiga, amal baik dia borek banyak, amal jahat pun banyak juga. Tapi siapa yang banyak lagi, dia yang menang lah masuk syurga. Dan yang paling beruntung adalah orang, kita ni manusia kan, tak silap, tak lepas dosa. Tapi inilah orang yang paling bagus, iaitu orang yang berat timbangan dia. Dosa dia ada tapi dia ringan sahaja. Itu yang paling bagus. Kita yang mana? Allahu a'lam. Saya doakan tuan-tuan adalah orang golongan-golongan yang berat timbangannya, ringan, berat timbangan baiknya, ringan timbangan buruknya. Supaya kita, anak kita, isteri kita, pasangan kita, kaum kerabat kita, orang sekeliling kita yang kita kenal rapat, orang Islam semua tuan-tuan, dapatlah dia syurga dengan syarat berat timbangan dia lagi borek daripada dosanya yang ringan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, yang saya sedih tuan-tuan sekalian adalah kata apa dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 hingga 14, yang bermaksudlah panjang ayatnya tuan, orang berdosa ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya, isterinya dan saudaranya, dan kaum keluarganya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tapi tuan sekalian, masa itu tuan-tuan dah tak ada dah backup, tak ada lah, semua nafsi-nafsi. Zaman dulu tu boleh lah, Dan kena kes mahkamah ni, tolong jamin Den, contohlah, boleh bantu. Dan ni tolong, boleh bantu. Tapi tuan sekalian, yawaddul mujrimu law yaftada min al'adhab yawmaidin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Kan semua akan kita nak, kalau boleh kita nak bantu dia yang masuk syurga je lah. Syurga tuan-tuan nak bantu dia. Bahkan tuan sekalian, yang terakhir, bahkan tuan sekalian, pernah ditanya oleh seorang orang awam ni kepada seorang ustaz ni,
Dia tanya macam ni, kalaulah orang di syurga nanti dia minta apa sahaja dapat. Semua tahu benda-benda tu. Tuan-tuan semua tahu benda tu. Orang di syurga minta apa semua dapat. Kita belajar hari ni orang-orang yang dalam ketika hari akhirat padang mahsyar, tuan-tuan sekalian, di padang mahsyar dia tak dapat tolong lah, semua sendiri-sendiri lah. Tapi orang tu kalau masuk syurga, boleh tak kita doakan supaya kaum-kaum kita yang tak masuk syurga tu masuk syurga? Jawapannya boleh. Dia panjang jawapan tuan-tuan tapi kalau jawapan ringkas dia boleh. Maksudnya tuan-tuan kita kena bersyukur kalau ada ahli kaum kita yang masuk syurga. Bukan neraka Siapa yang pergi kepada neraka tu, na'udzubillah. Syurga. Nanti dia akan cari mana mak aku, mana ayah aku, mana anak aku, mana menantu aku, mana itu, mana, semua dia cari Dan kalau tuan-tuan lah masuk syurga, tuan-tuan, jangan lupa lah saya, tuan-tuan. Mana masak bawah saya tak jumpa lah ni. Sibuk banyak benda nak jauh dia tuan-tuan kan. Pergi tunggu tak jumpa sudah. Tuan-tuan tarik lah saya. Sebab orang-orang di syurga boleh minta Allah Ta'ala untuk memberikan orang yang dia kena, yang dia mampu untuk tarik syurga. Boleh. Itu yang kalau banyak hadis beritahu kan, anak-anak yang hafal Quran dia boleh menarik orang-orang yang sekeliling di syurga. Itu hadis tu dia panjang sebenarnya, dia bukan khusus tuan-tuan Maksudnya orang hafal Quran tu bermaksud dia mengamalkan Quran tu, dia baca Quran banyak, dia banyak dapat pahala baca Quran, akhirnya insya-Allah ke syurga. Jadi dia tariklah ayah mak ayah dia pun semua ni. Tu cerita dia. Bukan sebab dia hafal Quran tu, sebab hafal Quran juga macam saya pun nak hafal Quran juga. Tapi ingat ontah. Cakap awak saya tuan-tuan hafal Quran sampai sekarang dia ingat, alhamdulillah. Macam saya tuan-tuan dalam 600 buku surat tuan-tuan, ada lah ingat 300 hingga 200 hingga lagi 400, lagi 200 lagi, 200 ingat betul insya-Allah. Lagi 200 itu kena juga. Lagi 200 lagi 1/3 entah mana hilang ni tuan-tuan. Kau saya tuan-tuan baca ayat tuan-tuan, kau baca perkataan apa kalimah Allah pada yang ke-100. Dia boleh baca. Dia baca. Saya tuan-tuan, kalimah Allah macam mana? Tuan-tuan Beza tuan-tuan tu yang orang hafal Quran tuan-tuan dia begitu. Jadi tuan-tuan akhir tuan sekalian bahawasanya kita doa kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat sendiri ke syurga dahulu. Barulah jangan apa tak apalah aku kena neraka, tak apa nanti anak aku akan tarik aku. Kau tarik kau masuk dia kau anak pun tak syurga, satu hal. Kau anak tuan-tuan dia tak nak kita, biar dia neraka, tunggulah kaya apa. Biar dia. Macam mana? Nak tak nak tuan-tuan kita kena usaha kita sendiri tuan-tuan. Mengharapkan orang lain tuan-tuan tu bonus semata. Kalau dapat, tak dapat, wassalam lah tuan-tuan. Ya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah jumpa kita pada masa akan datang. Mungkin bulan 9. Dan bila selepas saya banyak musafir keluar keluarga dengan sebagai tuan-tuan. Nanti saya akan beritahu tarikh pada Tuan Musi lah insyaAllah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna mimma tafarraqa al-ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakkiyan wa la matudan wa la mahruma walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.